Assalamualaikum guys. Kita akan buat review coin card sidang kemuncak pergerakan negara-negara berkecuali 2003 ya. Pokoknya kena proof. Bukan proof, macam premium. Okay, kita akan review dulu gambar depan dia. Ni gambar depan dia. Okay. Kan kalau nak jelas lagi kat belakang ni. Okay. Gambar parlimen ya guys. Okay, ini gambar burung depan dia. Tak tahu ditulis apa ni. X apa ni 13 confirm conference of head of states or govern of the non-allegiant movement. Tengoklah aku baca sini. Nampak tak ni? Okey. Kita buka muka surat pertama. Dia ada gambar parlimen. Ni ada gambar parlimen. Ni parlimen. Kan? Okay, nilai muka dia RM1. Okay, RM1. Okay, kita baca yang ni. Sidang kemuncak. Okay, baca dulu. Screenshot ke apa. Okay, saya baca. Sidang kemuncak pergerakan negara-negara berkecuali ke-13. Ditubuhkan pada tahun 1961. Pergerakan negara-negara berkecuali NAM telah berkembang dari 25 buah negara anggota sewaktu ia dilancarkan kepada 114 buah negara anggota pada hari ini. Malaysia amat berbangga kerana diberi penghormatan untuk menjadi tuan rumah ke sidang kemuncak ke-13 NAM di Kuala Lumpur dari 20 hingga 25 Februari 2003. Tuan rumah kepada 12 sidang kemuncak NAM yang lalu adalah Belgrade 1961 dan 1989, Kahira 1964, Lusaka 1970, Algeria 1973, Colombo 1976, Havana 1979, New Delhi 1983. Oh, ni nama apa? Nama ibu kota negara Harare 1986, Jakarta 1992, Cartagena 1955 dan Durban 1958. Okay, dia ada bahasa Inggeris guys. Bagi orang yang rajin sangat bacalah bahasa Inggeris ni. Aku tak yakin boleh kau baca. Okay. Non-allegiant movement NAM Sumi Kuala Lumpur. Ini yang ke-13 ya, sebab kita ada gambar nombor kat sini guys. Nombor Romawi guys. 13. Nampak ni 13. Ini yang ke-13. Kita ada nombor Romawi bro. Ni. Kan. Okay. Apa lagi nak? Ni okay, yang belakang tu. Kita review belakang dulu. Review belakang. Okay. Spesifikasi teknikal jenis emas Nordik. Ni bukan emas gold ya, bukan fine gold. Dia emas Nordik. Kandungan Cu89Zn5AI5SN1. Susah guys. Garis pusat 30. Berat 9.16 gram. Tebal 2 mm. Yang ni garis pusat
30 mm. Maksudnya 3 cm je. Okey. Dia ada gambar Bank Negara Malaysia. Ni. Lepas tu dia ada ditempa oleh The Royal Mint of Malaysia. Lepas tu lupa pula nak beritahu ada benda kat belakang ni. Okey. Dia ada Parlimen Malaysia 2003. RM1, nilai muka RM1. Jelas tak? Lepas tu Bank Negara Malaysia, tulisan kat bawah ni. Ni. Jadi jelas. Okey. Tempaan yang dibenarkan ni dalam buku ni ya. Buku ni sebab dia tak bagi tahu tempaan yang dibenarkan. Sabar. Dah pakai biuk dah tu. Sebab apa? Harga dia mahal lah bagi tahu. Dia tutup pula. Susah loh nak cari ni. Ada berapa buku surat ni? Ada berapa buku surat ni? Banyak guys. 1000 kot. Ada sampai 1000 guys. Kita nak cari yang sidang ni. Sidang pemuncak. Sidang. Dia pun dia ada macam Parlimen juga, tapi dia ulang tahun Parlimen. Nampak tak guys? Okay. Dia tak 2003 kan? Ini 2010. Belakang lagi. Ni. Ni guys. Guys. Cepat. Okay, kita baca juga Royal Mint of Malaysia. Garis pusat 30 mm, berat 916. Tebal 2 mm, campuran timah zero. Okay. Jumlah keluaran dia adalah 10,000 keping. 10,000 keping. Okay, yang RM10 dia ada 2 in 1 dan 1. Okay. Lepas tu dia macam-macam lagi. Buku ni pun masak juga. Ini mata wang ringkas Malaysia ya. Dia yang belah muka surat apa kena. Mula muka surat 82 dia dah tentang duit shilling. Maksudnya kalau belakang ni dia kertas lah. Depan ni duduk sini. Okey. Cukup di sini sahaja. Hei, kau yang kacau dia tak? Aduh. Kalau korang nak review lain, komen. Untuk kita review banyak lagi jenis coin card yang kita ada. Like dan subscribe. Sebelum dikejar pocong lah, bercanda je. Jangan jadi plus diamond tu, ni tak subscribe, ngemis tau. Ni. Bye guys.